Okay guys, hari ni saya nak share macam mana dalam situasi emergency kita nak buka door handle ni. Contohnya kalau kemalangan jalan raya, orang nak bagi bantuan nak buka pintu ni. Okay, so BYD Sealion 7 dia punya door handle adalah jenis motorized. Kalau kita unlock dia keluar, kalau kita lock dia masuk ke dalam. Tapi kita boleh buka manual benda ni dengan cara kita buat macam ni. Tolak, grab this handle, tu kita tarik. Okay, so dia akan terbuka. Cumanya kita kena unlock dari dalam. Kalau kita lock kereta ni, still kita tak boleh buka jugalah door handle ni. So kalau kata nak menyelamat tu, mesti somebody kena unlock dari dalam jugalah. Okay, that's all. Bye.